frame untuk pokok menjala ni dia datang lerai macam ni tau. So kita kena pasang sendiri. Tapi jangan risau sebab cara nak pasang dia tu memang sangat mudah lah. Mula sekali kita ambil bahagian yang macam ni. Bila kita cantumkan 4, kita akan dapat bentuk bulat. Okay. So 4 dia akan jadi bulat macam ni. So first step kita cantumkan dulu bahagian ni sampai kita dapat 4 bulatan yang macam ni. Okay, dah siap. Yang banyak batang ni ialah dia punya tiang lah. Ada 4 batang yang ekstra panjang. Yang lain-lain tu dia pendek sikit. Yang ekstra panjang ni kita pasang dekat bahagian bawah sekali. Okay, dah siap macam tu. Lepas tu kita pasangkan tiang dia untuk tingkat yang seterusnya. Lepas tu kita pasang dia punya bulatan tadi tu dekat bahagian atas. So sekarang dia dah jadi 2 tingkat macam ni. Kalau kita pasang semua barang yang dia bagi ni, kita akan dapat 4 tingkat yang macam ni. Batang yang macam bengkok ni, ni ialah bahagian paling atas sekali. Yang ni dia punya penutup bahagian atas, kita pasang je. Okay, last kali dia ada bagi kita hiasan bentuk tupai dan juga bentuk burung ni. Yang ni kita boleh pasang dekat sini. So itulah cara untuk pasang frame untuk pokok menjala ni. Dia punya material ni daripada plastik tebal. So kalau kita letak dekat tempat hujan pun tak ada masalah sebab dia tak akan berkarat. Frame ni ada 2 warna, putih dan juga warna hitam. Harga dia cuma belas-belas ringgit je. Kita boleh pasang dia full height macam ni. Ataupun kita nak guna asing-asing pun boleh juga. Kita akan dapat 4 tingkat yang berbeza lah kalau kita guna satu tingkat. Kalau kawan-kawan nak dapatkan frame untuk pokok menjala ni, boleh tengok dekat link yang saya letak dekat bawah tu. Okay.